Pemakaian lencana jalur gemilang sudah mula dilaksanakan. Matlamatnya bagus untuk menunjukkan rasa hormat terhadap negara dan jalur gemilang selain memupuk semangat patriotism. Tapi, baru beberapa hari dilaksanakan, sudah beberapa aduan diterima melalui media sosial. Kata mak bapak, lencana jalur gemilang ini tidak selamat untuk anak-anak mereka. Tambahan bagi mereka yang berumur 8 tahun ke bawah yang masih belum pandai mengendalikan objek tajam. Saya faham kecederaan melibatkan pin lencana jalur gemilang ini mungkin tidak begitu banyak, tapi kan lebih baik mencegah dari mengubati. Siapa yang bertanggungjawab berhubung isu ini? Mengambil peranan tanggungjawab dan akui kelemahan, saya rasa adalah lebih baik pihak pengeluar PIN ini tampil memohon maaf dan memperbaiki mutu produk mereka. Begitu juga dengan isu rencana jalur gemilang yang tersalah cetak di mana imej jalur gemilang kelihatan berlapis atau bertindih seperti mana yang tular di media sosial. Tolonglah jangan ambil sambil lewat. KPM dan pihak sekolah juga perlu lebih tegas apabila melibatkan keselamatan para pelajar. Lakukan quality control QC dengan lebih terperinci sebelum PIN ini diedarkan. Dan saya juga ingin memberi cadangan agar lencana jalur gemilang dijahit atau ditampar digunakan bagi mengelak berlakunya kecederaan terhadap anak-anak kita selain mengelakkan berlakunya kes kecurian atau kehilangan. Oh ya? Kepada kawan-kawan di luar sana, saya ingin tegaskan bahawa saya langsung tidak mempertikaikan pemakaian lencana jalur gemilang ini. Malah, saya amat menyambut baik usaha kerajaan menerapkan semangat patriotik di kalangan pelajar. Cuma ia perlu dilaksanakan dengan sepenuh hati dan menyeluruh. Bukan setakat pakai lencana ini dan sudah merasakan para pelajar faham tentang maksud patriotik pada Malaysia. Saya Felicia dan saya anak Malaysia.